Assalamualaikum. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. Ini amaran, tolong jangan matikan. Aku tak puja, aku cuma ceritakan. Kalau tak nampak bukan berarti tiada. Cerita ni berat, bukan untuk semua. Dengar podcast ini bukan sekadar cerita, bukan halusinasi, bukan juga prasangka. Ini kisah benar buat iman diuji nyata. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Diari Misteri. Waalaikumsalam. Bersama saya Don Zanji. Saya Kizo. Hai Mabit. Dan hari ni kita ada tetamu undangan. For our first time kita ada tamu undangan yang dinamakan D. Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. D ya? Khabar, yes, D je. JD ya, JD. No, please. Nasib baik JD bukan Didi and Friends Aduh. So how are you bro D? Okay, Agus, Alhamdulillah. Tu lah, lama saya tak nampak kau. Berapa tahun? Last kita jumpa bila? Dapat, kau main mic dapat sikit. Last kita jumpa bila? Last kita jumpa. Jangan tarik table. Jangan tarik table. Tak apa. Sorry guys. Kat kamera nampak tak aku punya? Nampak lah Syul. Kau nak, kita belajar tak? Tak, nanti kau edit sikit lah putih-putih kan. Boleh. InsyaAllah. Aku tak pakai CGI tau Aduh. Allah Akbar. Okay. So what you been doing bro? Last jumpa bila? Last jumpa bila? Aku pun dah tak ingat sia. Berapa tahun yang lalu? Last ni lah. Ni lah. Yang kau naik ambulance dah belakang aku. Oh yes. Oh, yeah. Yang kita L4D. Betul. Yes, correct. Yang kita L4D kau kat tepi. Standard lah kan. Umur dah makin manjang kan. Cukup time ni mata dah. Betul. Faham. Sekarang pun mata tengah. Okay. So guys, hari ni kita punya topik is just santai-santai punya topik. So aku actually Tak ada hantu lah. santai and cerita hantu lah kalau boleh. Tak semestinya nak kena hantu. Benda-benda pelik pun boleh apa? Betul tak? So Ada. aku ni actually ada macam asal ada macam tuk-tuk-tuk Siapa punya kabel terlanggar? Tuk tahu. Bukan. Tung sahur. Bukan. Siapa ni kabel Siapa? terlanggar ke apa? Tak ada. Siapa langgar kabel? Angkat tangan. Tak ada I freeze. No have. Dia tak ada. Okay. So actually aku nak share sikit pasal pengalaman aku masa dekat kerja dulu lah. Ni pengalaman dulu. Tapi dia tak seram mana. Cuma dia pada aku macam pelik sikit. Okay, dulu aku kerja. Lagu mana lagu? Sabar, belum. Oh, belum, Belum, sabar. Okay. For the context, dulu aku pernah kerja as orang as orang. Selama ni dia tengah orang. Aku bukan orang. Aku lain sikit. Bunian. Aku kerja enforcement. Dulu. So kejap aku nak start ni. Jauh sangat. Ini enforcement yang ni 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 yang mana? Skin. Betul. Okay. Betul. Kau campak macam gitu Oh bunyi Akhirnya efek ni. Tak. Terkejut aku sekejap. Korang yang terkejut. So okay, ni
cerita ni dah few years ago lah. So masa aku tengah saman tu, aku tengah check kereta by kereta. Ni happen dekat area Woodland. So tengah check. Aku perasan lah ada kereta pass by aku dari belakang. So dah tengah pass by dari belakang tu, okay, aku bodoh. Dia pun parking depan. Dia parking depan. So aku nampak ada orang keluar. Aku perasan memang literally ada orang keluar daripada tu kapak. Di kapak mana? Kat Ulen lah. Kat Ulen. Kat Ulen. So bila orang tu keluar, so kita usually tahu apa, kalau orang tu patah balik kita boleh nampak apa. Sebab aku menghadap betul-betul dekat area kereta dia. So aku dah check. Aku pergi next kereta. Then bila aku I think about 5-6 car away, aku nampak orang tu patah balik. Aku nampak orang yang pakai baju hitam ni patah balik tau. So bila dia patah balik, Ni dalam pukul berapa ni? petang. Aku rasa lepas asar kot, about 5 plus. Dia tak malam pun. So bila aku lepas dia dah jalan tu, usually kau dah jalan mesti either kau dalam kereta, ataupun kau gerak, ataupun kau belah daripada kereta apa. Betul tak? Petang So bila aku sampai dekat daripada kereta, aku nak check daripada kereta kan, tak ada orang saja. Literally tak ada orang. Lillahi ta'ala. Orang tu aku tak perasan dia jalan mana ke apa. Mungkin dia jalan lah. But aku tak dengar footstep, aku tak dengar apa-apa. Sebab it's just a few cars away. Okay. Takkan aku tak perasan betul. Okay. So Ini mati story kapak ke? mati story kapak. Mati story. And it's dia dekat rumah Kizo lama. Itu situ memang. Dekat rumah Kizo lama lah. Itu memang. So itu salah satu cerita yang aku ada for the kerja. Slipper ya. Kau tak dengar bunyi. Mungkin dia tak pakai boot kot. Sekarang masalahnya, dia nampak orang tu masuk kereta, tapi bila dia pergi, tak ada orang. Kereta tu tak keluar pun. Yang ada kereta, orang tak ada. Macam Asmi, macam itu. Ya betul. Kan. Aduh. So untuk korang, pengalaman korang kat kerja ada tak macam benda pelik-pelik ke? Tak ada, Di dulu. Di. Kita tanya Kau special guest kau dulu. Kerja kerja is fine, thank you Okay, faham. Kerja biasa lah. Kalau kita kerja medical ni kan, mesti ada Tapi nothing strange lah. It's just normal lah for you to experience benda-benda yang gaib ni lah. So kau kerja yang medical dah berapa lama? Dah lama dah, dah 10 tahun ada. Ui, 10 tahun Serius lah 10 tahun? Kalau yang pelik dah 10 tahun dah. Yang ambulance tu? Aku rasa macam sekejap saya. Dah lama juga. Quite long already. Tapi kau ambulance, kau pernah kena Okay, pernah. Itu that time aku ambil satu patient ni, terminal discharge. Kira kalau terminal discharge tu dah tak ada harapan lah. Macam kalau dia meninggal dalam ambulans tu, tetap balik rumah. Walaupun kau kasih oksigen pun kan, kalau doktor dah kasih tu memo cakap terminal discharge, I mean kau straight. Macam mana dia sekalipun, kau hantar balik. Jangan patah balik hospital kalau apa-apa jadi. Tu kira kau, dia dah dalam ambulans dah keluar? Tak, daripada hospital nak discharge, doktor will give a memo stating terminal discharge. Itu dah kira dah tinggal nak pergi je. Tapi the patient nak diri dia balik rumah sendiri. So kau hantar dia, hantar dia balik rumah. Okay. So that time tu, bila aku dah ambil ni patient dekat satu hospital ni, on the way to rumah dia, dia memang dah nazak. Tapi kita authorized to give oxygen lah. Kasih oxygen all the way sampai rumah. Okay. Sampai rumah je terus kita dah boleh cabut. Dia pakai ke tak pakai, dah kira tak payah ambil tahu lagi lah. Okay. So while on the way to rumah dia tu, dalam ambulans, family members ada 2 orang. Standard lah. Kalau ambulans private, either satu NOK atau 2 NOK, next of kin yang ikut. Next of kin. Next of kin, okay. On the way tu, petang kita kalau ambulans, kita jarang dalam ambulans tu kita buka lampu. Dalam ambulans ada lampu kan. So petang, our ambulans are dark, tinted. So that time tu, bila aku tengah driving tu, kan kita driving, kita tengok rear view mirror kan. Ada kamera juga tu, kamera untuk safety for patient dengan kita punya NOK. Okay. Time dia nak pergi tu,
kau nampak macam kelibat, macam benda yang berasap macam bayang keluar dari badan dia. Ui. Dari badan dia? Dari badan, tubuh badan dia. Serius So lah? the camera dekat dalam tu captured. Ui. The CCTV camera. So kita nak kena ada kamera kan depan belakang. So that thing captured keluar. Aku tengok apa benda. Pasal aku kat that time kat traffic light. Aku nampak benda. Then this thing dia keluar macam Floating gitu lah. Floating lah pelan. Bila dia dah keluar tu, dia macam suara dia macam gitu. Serius lah. Macam ada benda tarik. Allah. Dia Dia kira bunyi macam dia bunyi macam gurgling tau. Gurgling macam kau macam kau choking komor-komor. macam choking. Dia mati dia tengok atas. Kalau aku tengok muka, perhatikan ni apa pasal ni tu nampak benda tu keluar. Ayo. Kau rasa tu apa? Roh dia? Aku rasa tu memang roh dia. Tapi tak ada rasa macam seram kan. Kau nampak tu benda tak pernah kau nampak kat skrin kan. Kali kau nampak dia punya macam benda roh tu yang keluar. Tapi tu bukan roh, dia macam blurry macam Asap-asap tu efek. lah. Macam efek tu. Tapi kasar, tapi macam efek gitu, blur. Jadi aku tengok kamera sebelah. Kita driving, kamera kat sebelah je. Benda ni aku tengok ni tak nampak. Aku tengok rearview mirror tak nampak. Aku tengok kamera. Double camera captured Kamera captured. I mean, patient dah yang NOK pun tak perasan. Dia pun macam tak ni sangat. Saya tak tahu kan. Dia tahu orang tu nak pergi. Tengok je. Tengok. Oh ni dah cukup time lah. Dah pergi lah. Bila sampai dekat rumah dia tu, patient dah tak bergerak. Kira dah belum lagi kaku. Dia belum lagi kaku. Cuma dia tak bergerak. Kita dah boleh nampak wajah muka dia kau dah tahu apa. Keluarkan gerak macam biasa. Keluarkan pasal sampai dekat rumah kan ada lift kan. Lift kita tak boleh kasih stretcher tu baring apa, kau kena duduk kan. Betul. Dudukkan je dengan oksigen dengan apa, masukkan sampai rumah dia tu. Kita dah tahu dia dah pergi. Tapi the sad part is yang family dia tu orang lain bangsa lah. Dia macam tak happy lah. Macam tak boleh terima yang dia balik dengan keadaan macam itu. Tapi kita dah tahu, cuma kita tak cakap. And when we reach at home, dia punya kemah pun bawah blok dah siap. Dia punya mang polisi pun dah ada kat situ. So kita cukup time nak transfer apa semua, cabut oksigen, dah jalan. Tapi yang dia kata, diorang cakap diorang tak happy tu is apa maksud dia? Like macam The condition of the patient lah. kenapa dengan condition dia? Dah rabak lah. Kira dah cukup time, dah tua. Orang tu dah very frail. Okay. Dah tua. So I don't know apa yang diorang tak happy lah. Macam diorang tak. Tapi diorang bersuara tak? Dia tak bersuara. Cuma macam diorang cakap Cina Boleh, kita faham. boleh nampak dia Cincong-cincong dia punya expression dia tahu lah. There's something that you're not happy with lah. Faham. Maybe because orang tu dah pergi dulu, on the way atau apa, kita tak tahu. Kita cuma tahu hantar, cabut oksigen. Pasal some orang yang terminal discharge, so dia orang ada concentrator tau, oksigen concentrator kecil je. Okay. Ada orang sampai cocok tu benda, tu device. Ada tak? Dia colour hijau hijau. Green colour. Green colour is the kita punya tank. oksigen tank. Ini yang concentrator macam 4 segi tu. Okay. Yang kau boleh isi air, kau boleh adjust dia punya temperature, apa dia punya oksigen level. Okay, faham. Ada tak pakai? Tu je lah. Tak, aku tak pernah nampak satu benda. Padahal aku duduk kat Alpha banyak kali. Nampak dekat ambulans tu memang clear cut lah. Pasal sekarang ambulans semua for patient safety mesti ada kamera depan belakang. Mungkin ada kes lah dulu. Dulu kan banyak kes ambulans terbalik lah. Okay, faham. Aku rasa pasal yang family dia tak happy tu pasal percentage. Aku rasa No, it's not about the percentage. The way that the patient The physical body kan. So kau nak buat apa? Aku tak boleh buat apa. Yalah. Kita datang Kalau kau cakap dengan orang terminal discharge pun diorang bukan faham. Dia cuma tahu dia nak mati nak balik. Faham. Habis ada lagi experience lain daripada ambulans? Like after this break After this break dia dah buat queue sendiri. Tu lah. Siapa invitation ni? Lain experience apa? Ini peribadi lah. This one yang happen to me lah. Tapi kalau peribadi tak payah nak terlalu detail sangat detail tak lah. That one was long time ago. My first ever marriage lah.
Dulu kita kalau kita kahwin, kita mana ada pantang larang. Anak baru bersalin apa semua kan kita main keluar je, tak ada ikut pantang kan. Betul tak ikut lah kita. Betul. So that time pernah tu sekali tu, bila balik rumah aku tu, kita tak pernah ikut petua orang tua kan, suka sema rumah lah, bersih apa semua. Tak jaga lah kira senang cakap. That time baru dapat rumah. Macam biasa, budak pun baru bersalin. Sekali tu, on that day tu, bukan malam je, siang hari pun sama. Kau boleh dengar macam suara orang bernafas Dalam rumah. dalam rumah, betul-betul kat telinga kau. Serius lah. Tapi kau tak boleh cari tu mana tempat Ini- orang, benda tu kat mana. Benda ni jadi bila baby kau baru keluar. Baru keluar, tak ada ikut pantang, main keluar jalan-jalan. Kan Balik dalam hadis maghrib, orang cakap, balik maghrib, malam. Tak cuci kaki, tak cuci kaki, tak baca cuci doa. badan, tak baca doa kan. Ya, muda-muda mana tahu apa kan. Kita enjoy je, apa tahu. Betul. Faham? Tu bila dengar cakap, bukan sekali dua kali tau, every time, siang hari, tak kira siang ke malam lah, mesti bunyi. Cakap continuously punya kacau lah. Continuously until one day tu aku dah fed up. Bapak aku aja datang semakan rumah, baru dia tak ada, benda dah hilang. Tapi aku always have this skeptical thinking. Ada orang sema rumah ni, cakap pasal sema macam sema, kau tahu sema rumah, ada orang kata kau kena capak garam, pak penjuru, ada hitam, taruh buah kundo lah apa benda. Buah kundo tu kau. Buah kundo dekat tepi, mana-mana tepi. Kalau buah kundo tu tak sampai berapa minit, tak sampai berapa saat, dah busuk. Lebih rumah tak Bawah katil lah especially. Betul. That time kita muda mana kita tahu pasal ni semua, kita ambil tahu apa. Betul. Itu yang selalu aku skeptical lah sampai sekarang. Whether is it true or not? Is it better to do that, atau secara Islam kau azankan pak penjuru ke apa benda ke, kau spray bacaan ke apa. Itu yang selalu aku Untuk aku, aku ni shout out to Kisah Rukia SG, Ustaz Ruk dan Ustaz Tam. Alhamdulillah so far diorang punya teaching of Rukia ni is very, untuk aku lah personally, very knowledgeable lah. So bila pak semak-semak rumah ni, is advisable to azan. Yalah, Dia tak kira azan lah. Dia tak kira kau azan 4 penjuru. Kau just azan kat Ikut rumah tu kiblat pun. lah. Just tak ikut kiblat pun tak apa. At least Azan je. And then kalau boleh lazimkan selalu baca ngaji kat rumah. Solat kalau boleh solat pasal there's two different thing tau. Satu kau sema, kau azan kan. Tapi kalau benda ni dah masuk rumah kau, dah ganggu rumah kau, itu part sema ke dapat apa? Okay, jap, pause. Okay, kita selalu get the wrong meaning of the thing. It's actually not that's right. semar tau. Then? Semar means you're feeding the jinn. Ni sama juga, shout out to Kisah Rukia SG. It's actually rukiahkan rumah tu. It's not semar. Semar means you are inviting, macam kau buat open house for the jinn. You will hear the word sema. It's actually not semar lah. It's actually the right word for it is rukiah. So basically rukiah ni dia ada macam-macam rukiah. Dia ada rukiah syariah, means dia ikut ayat Ajaran Al-Quran semua lah. So dia akan baca kuat-kuat. Or macam aku pun belajar juga the basic tinggi lah, macam Al-Fatihah, 3 kul and Ayatul Kursi setiap penjuru. Then kalau ada air bidara tu, just spray while you baca berkali-kali repeatedly. That's the best way and the simplest way after you do the azan to secure the thing. But what is the garam and itu hitam thing? wallahu a'lam. Untuk aku apa yang aku faham, garam dengan pepper ni semua is just Benda yang tajam. benda je lah. Not really. Benda je. Dia tak ada, aku tak tahu dia ada makna ke tak. Wallahu alam. Kalau ada siapa yang boleh explain kat kita, mungkin you guys can comment to us. Just comment lah. Comment to Kita us pun nak sebab- tahu juga. Yeah. Pasal aku pun tak pandai sangat di benda. Aku cuma tahu garam tu is makanan dorang. Yes. Kalau Something kau, like that lah. kalau kau taruh garam, like what Lagi Kizo dah. cakap kau taruh garam, Open kau house tu. inviting them tau somehow. Pada aku aku still believe in kau ikut pada akidah dengan Correct. akidah dengan hadis. Correct. Setahu aku benda macam gini dalam akidah tak ada. Correct. Jadi kalau nak taruh gini dah
The thing is that pada aku is bercanggah. Buat aku punya opinions bercanggah is because orang lama ada bikin mujarab. Tapi kalau kau ikut akidah macam tak betul sangat. Jadi aku tak sure. Jadi That's benda-benda what happen lah bila aku kena macam ni kat rumah. Pasal satu pun garam, black pepper, cepit kuku, paku, kacang hijau. kacang hijau. Itu semua itu semua petua actually from zaman mak atuk nenek kita kan. Because kalau kita nak bandingkan sekarang dengan dulu kan, sekarang kita tak payah nak tunggu pensyarah ke atau dos macam Kita boleh google basically it's just at the tip of our hand lah. Kita boleh search. Kalau zaman macam atuk nenek kita kan, memang tak boleh tengok YouTube yang ada time untuk memahami Mungkin dorang belum kurang faham lah. So basically So it's just simple, it's just petua orang lain. Yes. But the best part like I say macam air bidara, then the 3 kul al-Fatihah, ayatul kursi, then after that you azan or vice versa. You azan first, then to double secure you do that starting from the right kan, then you go Clockwise, anti-clockwise. left side. So left all the way, except for the toilet lah. Okay, untuk siapa-siapa ada ustaz-ustaz ke tengok kita ke kan, manalah tahu kan. Dia ajar lah. Kalau kita salah cakap, kita kurang pasti kan. Kita nak belajar jugalah. Correct us if we are wrong lah. Kalau kita seram-seram juga, kita seram sejuk juga. Ini kita tu lah, sejuk aircon ni. Nasib baik aku pakai long sleeve. Okay, so back to the thing is about work related kan. So aku this thing pernah terjadi bila aku kerja malam. So basically aku kerja kena ambil gambar tempat usang. Okay. So satu kali tu at this one location, aku tengah ambil gambar. Total nak kena ambil dalam berapa belasan lah. Banyak apa? 14 lah guys. 14. So aku ambil. Terus aku tanya diri aku. Kau tahu kadang-kadang macam kau tanya diri kau, tapi you said in your heart kau tak keluarkan tau. So aku tanya, next aku nak ambil kat mana So literally aku tengah ambil depan ni, belakang ni dah ada pintu tau. Bila aku habis je tanya diri aku tu, lepas ni aku nak ambil mana, at the same exact timing bila aku berhenti tanya tu, pintu belakang aku tu dah buka sendiri. Dia tak buka, tak ada. Walilahi tak ada. Auto door? Tak, bukan. Ini pintu kayu. Rumah usang. Dia usang. Okay. Bukan musang usang. Musang durian. Okay. Okay, usang. So benda tu dia keluar, dia buka just nice tau. Macam dia cakap, dia macam contoh ibaratkan dia ambil lah kat sini. Ambil mana? Musang King? Bukan, ambil gambar. Musang. Tu durian. Nampak aku guys, terus lost. Kau cakap musang kan, kau nak suruh ambil lah. bukan usang. Usang King. So tempat tu abandoned kira abandoned. So aku terus macam buka pintu tu just nice Dia macam slow and steady, tapi tak ada bunyi apa. Dia buka, dia macam datang kat sini, ambil lah tempat sini. Ambil apa? Gambar. Gambar. Tak, kerja aku kan kena ambil gambar. Kau dengar ke bunyi ke, atau ada benda panggil ke? Okay, kau tu macam bila marilah sini. Mana tahu. Tak. Aku just perasan ada. Kau tahu bila kau tengok depan, tapi kau boleh perasan macam something pas belakang ke apa. Kau pakai 360 lah. Dia macam itu 360 faham. Okay. So aku boleh perasan Yalah, macam kau punya this point kau boleh nampak bayangan. Yalah side. Side view lah kira. So aku perasan pintu tu buka just nice. So aku panggil buddy aku, cakap kau jangan cakap apa, kau jangan macam melata ke apa ke, kau relax kau datang sini. Bila member aku datang tu, pintu tu tinggal sikit je dia dah buka. Kira nak buka habis lah, tapi masih bergerak. Hampir-hampir yang kat buka habis. Member cuak, aku pun cuak, cakap relax, ambil gambar tu caw. So Location mana? Near East, West. dia kat PP lah. PP. Dia Bukan PP tu. Long Sand. Oh. Okay. Yang tahu lah, Long Sand. Kau tak payah tengok muka aku. Mikrofon dia Guys, sorry guys Kita ni dah bersahabat ni dah lama. So Bermember.
Dia pun dah lama tak jumpa kita. So yalah, this is what happen lah. Senang cakap, yang si masuk air, invite yang si masuk air. Betul. Sama-sama masuk air. Betul. Kita tak tahu je air apa. Okay, Flex. Maybe ada benda dan kau tengah kerja dan bertugas ke? So far kau kerja apa yang kayu ni tak ada. Banyak. Allah. Sekali hari dah cerita mentionet. HDB pernah. Salah rumah pernah. Salah rumah. Yang aku kena ni dekat rumah landed. Ni aku tak boleh cakap mana lah. Rumah landed. Aku pernah kena, kawan aku pun pernah kena. Sama rumah, Sama unit lagi. Sama. Tapi kawan aku punya cerita lagi tu. Aku Dia punya masih okey. Aku punya order sampai rumah tu tak ada orang Asya. Kosong, literally kosong ke Abandon. Oi gila. Aku macam sampai je sekarang kira. hantu pun dah pandai order McDonald. Betul. Okay, kau cakap pasal order kan. Sama McDonald. Ni mesti hantu millennial mana. Betul. Baru nak up kan. Hantu pakai iPhone 16 dah siap. Dah pandai dah. WhatsApp semua jalan terus. Okay, so aku hantar sampai alamak. Tengok address betul-betul tau. 2-3 kali tu tengok. Sampai dah buka lampu handphone, dah suluh dekat unit number. Betul. Ni betul ni. Tengok road nama. Betul saya ni. Rumah kosong. Serius lah. Terus aku dah tak nak fikir apa-apa kan. Pukul 12 lebih tu gantung, ambil gambar, jalan. Tapi paid apa? Bayar kad. COD ke Bayar atau pakai kad? kad. Bayar pakai kad. Hantu pun dah tahu pakai visa. So aku punya fikir husnuzon fikir baik. Mungkin orang ni dia dah pindah. Dia dah pindah. Dia tukar address lah. Dia terletak address lama. Okay, aku punya masih okay. Sekali aku ceritakan member aku tengah kira few weeks ke few months after that. Aku main daerah situ. Tu sama zone juga. Sekali terserempak member aku, budak motor juga. Okay, lepas tu duduk ambil McDonald juga. Ni malam juga. Tengah ambil, dia tanya aku, hantar mana? Aku cakap lah aku hantar sini. Sekali lepas tu berbual, aku teringat pasal tu insiden. Aku bilang member aku, cakap aku itu hari kan aku ada terhantar dekat rumah ni tau. Sekali sampai, rumah ni abandoned. Terus dia tengok aku, rumah abandoned dekat belakang sini Cakap, belakang sini betul lah. Unit dia gini kan. Cakap, betul lah. Lama macam aku boleh kena. Cakap, apa maksud kau dah kena, hantar je lah. Sekali cakap, Assalamualaikum. Macam tanya, macam terperanjat, macam kau ada cerita gitu. Cakap, ada cerita apa? Cakap, aku ingatkan aku seorang kena. Engkau pun boleh kena juga. Cakap, bila kau kena? Aku kena dah lama. Tapi lepas tu, every time dapat tu address, aku confirm cancel. So aku tanya dia, what happened? Dia bukan sekali Dia dah kali-kali. Kira dia dah kena. Lepas dia that kena, order has been order that same place a few times. Kira kan member aku pun cakap ada rider lain pun pernah kena, tapi aku tak kenal. Yang aku kenal, yang kena dia lah. So dia cakap before aku kena, dia dah kena. Every time dia kau dapat tu order, dia cancel. So aku tanya what happened. Dia kata dia sampai sama case, address betul, nombor pintu nombor rumah betul, nama road betul. Tak puas hati. Member aku ni pula takut jadi salah, nanti jadi isu panjang kan. Yes. Double check. Kan kita boleh call customer. Betul. Dia call lah Syul. Serius lah. Habis apa Dia angkat? Angkat. Dia call cakap, ni kalau tak angkat, terfikir. Ni kalau tak angkat, mungkin boleh dapat makan free. Member aku berfikir. Dia dah fikir, dia boleh makan free, dapat duit, makan free. Betul. Dia dah fikir gitu tau. Tu kata, tak apalah, orang punya makanan rezeki tak bagus kan. Dia call, orang angkat dah Syul. Serius lah. Orang angkat, dah angkat tak apa. Tu aku tanya dia berbual dengan kau tak? Dia tak berbual lah Syul. Habis kau dengar apa? Sialah. Bunyi gitu je. Bau. Itu aku tak tahu. Tapi bunyi nafas. Dia tak puas hati. Dia letak. Dia call lagi.
Dia call lagi, bunyi sama lah Syul. Dia tak puas hati, 3 kali dah dia call. Dia call lagi. The third time, Oh man. Dia letak cakap, musibut, tempat dah ulu, rumah dah abandon, engkau kasih gini macam. Tak kelakar lah Syul. Dia cancel. Dia dah malas kan, dah tak ada mood. Dia gantung tu makanan, dia ambil gambar, dia jalan. Dia kata dia gerak lat berapa hari, ada atur apik ni. Pun kena ke? Apik tu kena. Aduh. Sekali dia cakap, kira cut the story short, dia tanya Apik tu, kau ada call tak? Ni customer. I got call bro. Then got someone pick up the phone, got breathing sound. Then he put down. Ui. Sama lah kira dengan dia. So it's not a prank call lah. That mean Tuhan tahu kau punya visa number, kau punya card number, expiry date bila. Tu yang peliknya. Pandai tu sekarang. Tu yang pelik dia. So dia dah dia kena, aku kena, Apik tu kena. Start from then aku dah tak main tu area lagi. Pasal takut kena tu rumah lagi, aku malas. Tapi kalau kau nak cakap pasal rumah-rumah yang macam aku kayu hantar yang kira tempat pelik-pelik, Bukit Timah. Area situ. Bukit Timah, kau tengok macam, nampak macam rumah dia macam luar-luar Kau kena dalam, dia punya dalam maha dalam Syul. Bukit Timah yang mana dekat dengan Hillview side ke, yang dekat 6th Avenue ke? 6th Avenue. Dia letak situ, nampak macam lorong dia macam dekat Kau try masuk. Dia punya ujung. Situ punya tempat memang jalan dia tu ulu-ulu, ulu. Tahu-tahu kau masuk gelap. Lepas ada tu tempat dia. ni aku kena. Ini cekik darah apa cerita. Aku kena pukul 2 pagi order McDonald. Kat the story short, sama tempat, rifle range. Kena. Tak siapa order saya 2 pagi. Ada. Sana ada rumah. Kat atas tu ada rumah. Tapi 2 pagi. Landed. Landed. Biasa orang kaya duit tak habis punya. Rumah dia besar Syul. Okay, tak apa. Naik atas. Dah lalu kat tunnel bawah tu. Siapa yang tahu-tahu Lalu kat tunnel bawah tu, naik atas ada rumah. Naik rumah tu. Kali rumah tu dia, kau naik tu slope je kan. Dia kat tepi corner je. Tersalit lah kira. Tak, dekat tepi je. Kau that small faham. bend. Kau ikut tu bend je dah rumah tau. Aku belok, rumah dia gelap Asia. Tapi rumah cantik, gelap. Totally tak ada lampu. Cakap, okay lah, aku rasa dia ni ada tertidur atau belum sampai rumah. Tak apa lah. Aku nak gantung lah ni. Biasa gantung, ambil gambar, jalan. Tak payah banyak bunyi Gantung. Tengah nak gantung Asia, orang keluar pintu pakai baju putih. Kau bilang aku tak mencacar. Aku dah goyang. Dengan plastik. Dah goyang dah dek. Gini Selamat bawah tak basah. Ada main goyang dek. Goyang. Dia keluar dengan baju putih bai. Allah Akbar. Aku nak gantung, terperanjat, menggigil setangan. Cakap dah terbuliak tau mata aku dah. Sekali dia lari. Bro Thanks Kiwek orang yang order lah Syul. Aku dah mangkuk. Dia ni dah tempat macam gini, kau kasih macam gini, cekik darah betul. Aku terus tangan dah bergigil ni, dah bingit kan. Kasih dia. Terus cakap dia, bro, why you never on your light? On your light lah, so dark like that. No lah bro, everybody sleeping. Okay pak. Aku malas. Dia pun nak save bil api air. Agak-agak lah Syul. Rumah besar bapak siap. Betul. Ingat lagi. Aku okay. Dia punya pintu dia je. Pintu dia, aku rasa pintu rumah kau kali 4 ke kali 6. Besar Syul pintu dia. Kira Bruce Wayne-nya Besar Syul. Aku rasa dia Batman kot. Bruce Wayne. Betul lah. Kau apa? Aduh. Bruce Wayne Aku ada satu cerita juga that time, masa aku kerja dekat hospital. Aku kerja hospital tu. Boleh cakap nama hospital? Tak boleh. Dah boleh. Tak boleh, okay. Tamu. Ini hospital kolonial. Kolonial, okay. Okay. Dah tak ada lagi. Ada dah 2 je. Ada 2 Colonial je. Hospital nearby PP. Okay. Okay, tahu. Itu hospital. Itu aku pernah kerja sana, cover code blue. Code blue tu bangsa apa, orang cardiac arrest. Sana, siapa yang pergi sana, kita akan transfer pergi dan another nearest one yang dekat Clementi. So aku pergi sana, kerja sana quite a while lah. Aku rasa dah 2 tahun lebih kerja sana.
Aku dengan partner aku paramedic kerja satu, perempuan. Selalu kerja sana. Memang kita pay rota aku dengan dia je. Sana memang tak banyak kes. 1 month kau boleh kira lah berapa kes. Tapi ada yang kes yang kau kena hantar mayat pergi mortuary. Oh, Okay. Sana dia punya mortuary kan bukan dalam building. Dia kena keluar. Betul. Yes. Betul. So ada satu kali ni kita ambil mayat daripada belakang nak hantar mortuary. Bila dah sampai mortuary tu, dulu ada yang dulu punya mortuary dia sebelah ujung Okay. yang menghadap Esso Shell together. Okay. Dekat Sebelah-sebelah ya. dengan fire station. So that point of time tu mortuary sana, kalau kau hantar malam-malam, quite scary je. iri sikit lah. Of course Not iri. Pasal tu memang kalau kau jalan ke belakang, memang ada satu tempat dia tu. Faham. Kira pot dia. Pot dia. Wah. So that mortuary tu bila kita hantar tu mayat kan ke belakang, dan the funny part is kita yang kena hantar lah. Betul, porter yang kena hantar. Kita yang kena hantar. Hantar ke belakang. Bila sampai dekat situ, there will be one funeral service punya van yang kena sambut tu manusia lah, tu mayat. Mayat. Okay. Okay. Bila kita dah sampai sana, selalu dekat situ tu ada macam water tower lama tu. Okay. Water tower lama tu tinggi. So what happen is, setiap kali kalau aku masuk ambulance parking kan, selalu aku terpadang tu water tower tu. Okay. Atas water tower tu aku nampak kelibat macam ketua hantu Jepun. Askar kira. Askar. Takkanlah ni kimono punya. Mana tak. Aku dah berconfirm. Cerita kau kan. Kalau perempuan kimono pun tak kena atas itu. Kalau askar je. Adalah kimono putih je. Nampak Jepun, hantar Jepun kat atas tu. The water tower, the old water tower. Sekarang dah roboh. Selalu ternampak. Situ tu nampak. Kira dia tunggu Nampak. kau apa? Tak, dia memang tempat dia kat situ. Dia diri tegak ke, tengok Tak, kau dia ke? duduk kat, kau tahu water tower tu atas tu bulat tau. Dan ke bawah gitu. Relax. Kata Agung. Tapi style Jangan. seram kan. Kau tak perajan, kau tengok aku terperang. Mengirap. Okay, sama-sama. Itu je lah, just kelibat lah. Bila tu duduk situ dengan, Tapi dia tak kacau kau lah. kalau kau dah nampak mesti dia dah kacau ke. Tak lah, maksud aku dia tak macam Tak ada. Tak ada. Kau nak apa? Scary movie pun. Ajinomoto. Itu je. Tapi mayat kalau kita angkat memang tak ada apa-apa lah. Memang dah Yalah. cover dengan canvas apa. Kalau mayat bangun mau jadi Undertaker so. Bayar. Kau aku tinggalkan korang. Tapi kalau betul-betul kau hantar yang mayat tu masuk mortuary, kira kau masuk lah dalam mortuary. Masuk dalam mortuary lah. Weh, aku tak Kita nak kena transfer. Kau bawa tu stretcher tu khas tu kotak untuk teruk mayat. Tolak dalam mortuary tu, kau angkat tu kotak, kau akan transfer. Okay. Tapi kadang kita tak try transfer. Kadang-kadang porter tu akan datang, angkat mayat tu, transfer. Kita buat bodoh je. Kira yang kau nampak yang banyak-banyak laci tu memang ada lah. Ada. Tapi that time kat situ 4 tak laku laci dah. Ada pernah sekali diorang tinggalkan jari je Dalam tu. dalam tu je. Jari Aduh. orang. Dia punya tempat peti tu besar tapi jari satu je. Asal? Kau tahu cerita dia? Tak tahu. Aku tahu just to preserve that jari je. Dia tak rosak lah. Oh, kira tu mortuary memang sejuk gila lah. Dia actually luar biasa je. Yang sejuk dia punya peti. Yelah, kira sejuk gila lah. Freezer. Orang Dia kata freezer je. Tapi kalau dalam mortuary tu kan dia ada bilik-bilik dia kan. Dia tak sejuk je, macam biasa je. Oh, is it? biasa Dorang je. kata mortuary sejuk gila. lah, not really Oh, lah. tak. Sejuk tu peti dia. Dalam dia. Ya, aku tak Buat berani. Yang buat sejuk diri kita je yang sedang sejuk. Ya. Aku tak berani saya masuk mortuary. Honest punya. Masuk mortuary. Even the new one sekarang yang diorang dah buat baru pe tempat, itu lagi rabak. Itu betul-betul menghadap the lama petrain, Sabar. yang lama petrack. Kan expressway kan. Sebelah tu kan lama petrack pergi Tanah Merah punya. Apa? Tanah Merah is it? Tanah Merah? KTM lah. Tanah Melayu. Tanah Melayu punya KTM tu. Yang dekat dengan cantonment tu. Tanjung Pagar. okay. Tanjung Pagar. Tanjung Tanjung Pagar. Yes, correct, Tanjung Pagar. So that yang baru pun sekarang mortuary lah. Itu pun
Itu pun lagi gelap. Diorang baru bikin betul-betul tempat dia juga. Ya. Tempat dia bila kalau kau dah parking situ, jalan terus kan, belok kiri, dia betul-betul khas untuk jalan tu untuk pergi mortuary je. Dah memang standby untuk Dan tu memang situ untuk saya yang baru. Itu lepas itu sekali je. Ya, tahu. Itu. Aduh. Tiga kali. Kira lepas KTM tu belok kiri, betul? Bukan. Betul? Lepas daripada nak cakap, kau nak kasih map susah. Dia tahu dia dekat tu hospital, dia ada child care center tu. You have to go after the child care center, belok kiri. Dalam lah, sebelah dalam lah. Sebelah dalam. Kira The newer one lah. But it's nearer to the main building lah. Yang dulu punya belakang kali. Okay. Itu pun seram juga. Tempat dia really gelap. Kira bila orang datang, bila perlu, even though kalau kita hantar mayat kat situ, funeral punya service dah sampai kan, tetap gelap. Pasal dia punya switch lampu is inside the mortuary. Aduh. Oi. And lampu, dia punya tiang lampu kat luar road tu kan, itu pun belum siap. Kadang-kadang ada lampu, kan tak ada lampu. Kirakan kau masuk, It's kalau totally gelap lah. kalau tak ada orang, tak ada lampu lah kira. Tak ada lampu. Lah. So I have to use ambulance kan, ambulance yang besar, Mercedes Sprinter tu kan, dia ada lampu macam floodlight tu. Aku will use that one to masuk. Ui. Then we wait the porter untuk buka. Pasal porter banyak orang tua-tua kan. Betul. Dia cannot ni. Tapi aku kesiankan diorang pasal diorang jalan jauh nak Ya, nak curi. collect tu mayat. Diorang tak boleh naik vehicle. They have to walk. So bila kita tunggu porter untuk sampai kan, that thing is, tempat is gelap. Ada lampu pun yang masa sensor kejapnya. Then ada pernah sekali tu aku jalan belakang. That time bukan ni lah, satu pakcik juga, paramedic juga. Aku jalan belakang tengok tempat macam mana kan. Gelap juga Sun. Setiap kali kau jalan belakang tepi tu kan, dengan pokok besar tu kan. Aduh. Ada pokok naik. lagi. Tu lah leceh macam ni. Aduh. Siang kau tampak okey, kalau malam kau tengok. Lain lagi kalau ada orang meninggal pukul 2-3 pagi punya, masa mata kau tengah 6:30 gitu kan. Lagi. Tapi Okay. bau dia, kalau mortuary memang tak ada bau lah. Bau, a lot of people say mortuary tu, kepada aku lah, aku pay experience yang aku masuk mortuary so far tak ada bau-bau yang aneh lah. Yalah, pasal dia dah ada masuk dalam freezer Dalam apa? freezer. Aku tak Cuma bila kau angkat dia mayat tu, ada yang mayat memang seterus ada bau, ada yang tak ada bau. Ya. Aku tak heran. Bau tu aku tahu memang tak ada sangat. Aku cuma menyampah. Pasal apa? Dah banyak tengok movie cerita hantu. Laci terbuka, kaki Aku faham. terkeluar. Tu yang aku tak nak nampak. Jadi benda tu jadi trauma atau Yalah, PTSD. betul. Aku takut masuk mortuary nampak. Pasal aku tak nak. Tangan jatuh sendiri. Cakap pasal mencuri kan, aku Biasa orang kalau dah angkat patient daripada katil hospital tu kan, dia will put inside macam canvas bag, zip up. Yelah. Dia beg hitam tu lah. Bukan bag hitam, is grey in colour. Grey aku tengok USP beg hitam siul. tu US lain, kita Singapore. Betul. Tu je. Apa tadi? So okay, sorry. So tadi cakap pasal mencuri kan. Okay, aku ada di satu pengalaman ni. It's just one time. Aku kerja as lift punya orang lah kan. So bila satu malam ni, aku rasa around 9 plus 10 macam gitu, kali aku punya engineer tanya, Don, kau free tak? Saya asal bang, ada main trap lah. So main trap maksudnya orang sangkut dalam lift, betul. So aku cakap, aku tengah free, aku tak ada apa-apa nak buat kan. Okay, teman aku sekejap. Bodoh lah dia ni. Random Teman aku kejap. So bila aku jumpa dia dekat satu hospital dekat Singapura lah. Astaghfirullahalazim. Ni kan Terkejut aku. betul lah. Aduh. So masa tu aku tak Apa tahu. hal kau teruk alam kau berapa ni? Sama. Kau ni orang tengah cerita, aku tengah fokus ni. Bodoh lah. Okay dah, sama. Okay, sorry. So aku jumpa aku punya engineer ni dekat salah satu hospital kat Singapura. So dia cakap dengan aku, okay, aku ingatkan tempat biasa. Kira hospital banyak lift apa. Okay. Kali bila aku dah sampai, aku cakap, bang, ni macam tempat mayat dia, aku cakap. Habis bang kata ada main trap. Ada lah. Ada Main trap dengan mayat. Alah siap. Ayo.
Serius. Siwak aku tak terfikir Syul. Some hospital ada khas untuk lift tu, untuk kau memang staff memang Oh masuk iyalah, je. Correct. iyalah. Orang tak boleh pakai. Yang boleh pakai mayat je. Ya, cargo lift tu lah. Macam cargo lift. So what Yang happen? pakai mayat. Kira mayat tu bangun balik tekan tu. Bukan lah ngok. Ada orang tolong picit lah siap. Aduh. Siul lah. Kalau mayat bangun balik tu dah lain. Siapa mati dulu? Dua mati dulu ke Bina mati mayat. dulu? Aku ingat okay, masa mengenai kita dulu. Dia terlalu playful lah tadi. Okay. So apa jadi? Aku main engineer cakap, okay, aku nak pergi motor room. Aku nak wind tu itu lift lah, kasih naik. Dia cakap aku ada main trap apa? Memang betul. Ada mayat dekat alam, aku kena keluarkan. So aku kena jalan. Security cakap, bang, abang masuk sini. Aku ingatkan security teman. Tak teman baik. Aku jalan seorang-seorang. Cakap, mana Syah ni ada ada tangga kau naik atas. Okay. Naik atas. So nak tak nak, pintu buka, ada mayat lah kat dalam. Kena tarik keluar. Dah tarik keluar tak pasal. Habis aku nak letak mana? Aku bukan medik ke apa Syah. So kira dorang tolak mayat tu masuk dalam lift, tapi tak ada orang teman Tak lah. ada porter lah. Tak ada porter lah. Kira, actually ada orang by right nak kena stay situ. Yelah. Ni tak ada pasal dah malam aku rasa. Wallahualam lah. Habis siapa yang tolak tu? Orang yang hantar. Tapi sekarang kau dah faham tau. Sekarang hospital banyak pakai robot punya tau. Robot lain. Robot yang tolak sendiri punya. Hantar makan, hantar mayat. Yelah. Robot. Ini bukan Julia Robert punya cerita. Robot jadi robot. Memandai-mandai je. Betul punya Melayu Nama ada ni. orang. Robert Tapi betul lah. Sekarang punya kan banyak yang pakai. Yelah, betul lah. Betul lah. Robot. Excuse me, Robert. Okay. So yalah tu. So itu salah satu pengalaman aku lah. Lepas tu pengalaman aku is macam dulu juga aku pernah kayu. So ni tak apa, pada aku seram jugalah. Pasal aku kena ambil groceries dekat atas tempat ni, kat area Yishun. Okay. So aku pergi ambil dekat tempat tu. Aku dah collect barang semua. Ding aku ni, biasa kita dengar lagu apa. So aku pakai earpiece. Tiba-tiba baru nak jalan ni, aku baru nak start motor. Aku dengar baby nangis. Alamak. Hit me baby. Bukan tu. Itu Britney Spears. Tu baru Robert. Bodoh lah. So yalah. So aku terdengar ada bunyi macam baby, tapi aku pakai earpiece. Aku main lagu bukan lagu Britney Spears. Saya nak dengar lagu baby ke Justin Bieber ke apa kan. So yalah. Then aku dah dengar tu. Literally baby nangis kuat man. And area tu masa tu belum ada HDB, belum ada apa. Kira dia kat sebelah ujung. Kira road tu nak pergi ke Yishun Dam. Kau fikir baru kat SPC SPC ke Kan jauh sangat. nak pergi Punggul. Yelah Yishun Dam. Yang belakang, road belakang tu. Ini kau cakap Yishun ke Punggol punya side? Bukan Yishun. Yishun punya side kan? Itu kan belakang apa SPC bukan. Apa nama kedai minyak kat belakang tu? Sinopec sebelah sana. SPC pula. Sinopec jauh sikit. Yelah dia depan tu lah. Betul-betul kira Sama road lah. itu road. Kau Itu jalan road lah, depan yes. terus dah Yishun Dam kan. Correct. Aku rasa tu 300 lebih aku tahu. Ada dari situ lah. 3 ke? Dia tepat. Aku tak ingat. Aku tahu tu semua blok baru lah. Semua tu blok baru. Tapi masa tu blok tu semua belum naik lagi. Yelah. Berapa tahun yang lalu tu? Tu dah lama. Dah lama siapa. Belum lagi. Time tu rumah-rumah tu menaik lagi. Belum ada. Sana kira kosong. Sebelum ni benda happen sebelum Covid pun. Dia international school lah. Aku rasa lah. Oh ya correct kat belakang. Yes. So bila aku dah dengar tu aku terus cabut. Aku actually lagi setengah jam nak kasi habis order. Go and die. Itu yang kau ambil tu daerah situ. Aku hantar dekat Katib. Tapi kedai tu ada kat situ, ada kedai. Dia dorang punya grocery lah. Collection point dorang kat Collection situ. point orang lah. Correct. Tapi situ tak ada building apa? Ada ke? Ada dia industrial lah area situ. Industrial. That time belum ada kondo tu lagi. Yang mana industrial? Yang Nanti of course nanti aku cakap.
Okey aku tahu mana. Aku tahu mana. Ya. Diam Masya, diam. Dia jalan Diam. straight. Jangan sambung. Dia second. Sabar. Second traffic light belok kiri. Yes. Okay tahu. Dari situ. Okay. So kau imagine benda tu kat belakang dah lah hutan-hutan apa kan. Betul. Macam mana earpiece aku boleh dengar bunyi baby pula. Aduh. Literally baby nangis meh. Aku rasa that time aku dengan kau kan. Sebelum aku jumpa kau. Aku terus yang cabut. kau tengkar dengan aku sikit hari tu. Aku cabut. Aku daripada Yishun terus cabut saya jumpa dia. Tu time tu kau apa? Malam dah aku 12 lebih. Masuk earpiece. Masuk earpiece. Masuk earpiece kan suara dia. Masuk earpiece lah. Aku belum on lagu pun. Macam mana tu? So, yalah. Mungkin dia suruh kau beli susu kat sana lah. Kalau aku beli susu siapa yang nak? Cakap apa ni? Sorry. Censored. Sendiri censored kan ni. Nanti I censored. Aduh. Ada pendengar dari budak sekolah ni. Jangan kau. Jangan Apa tu? Okay lah guys. So ini adalah kita pada episod 3 lah. InsyaAllah kita akan kembali dengan episod 4 dengan dah 3? Dah 3. Dah. Okay lah. Lagi sempat lah. So yelah kita akan sambung episod 4 lagi dengan tetamu terundang kita lah, Inadi. VVIP kita. VVIP kita. Dia pun masuk air juga. Jangan lupa like, follow, subscribe. Belum. Dengan beg kuning ya. Beg kuning. Beg kuning tak ada. Kau jangan memandang. Kau jangan. Tak pasal-pasal aku balik rumah kena goreng keropok nanti jual. Leceh aku. Tak payah. Jangan nak beg kuning. Sudah. Musibut betul. Okay, so siapa yang ni lah nak dengar, harap share, like dan juga berikan review anda konstruktif lah, insyaAllah. Jadi kita akan ubah untuk yang terbaik dan terbaik. Prestasi lah. Dan juga follow kita pada social media dekat TikTok, Diari Misteri Podcast SG, dan juga IG. Dan juga jangan lupa share kita punya podcast ini Spotify. Ini Follow kita dekat dari Spotify. podcast ni yang dari yang baru buka-buka ada Bukan. bau-bau ke? Bukan. Favorite food, favorite drink. Okay, Yang ada lock tu kecil tu. Kan? okay, dengan ini kita mau tutup tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, Jangan pandang belakang guys. mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut jangan pandang belakang guys.